Bila kita buat benda salah, orang panggil maksiat. Asa ya'si maksiatan. Maksiat makna deraka. Bagaimana anak deraka kamu, orang panggil maksiat. Anak murid apa deraka pada guru, orang panggil maksiat. Manusia deraka pada Allah, orang panggil maksiat. Dan sebut kata maksiat makna deraka ni, deraka tak sudah dengan deraka, mesti ada balasan dia. Taat ada balasan dia. Sama ada kita atas dunia ni, kalau orang taat pada kita, kita beri upah dia, beri gaji ke dia. Dan begitu sebalik kalau orang deraka kamu, deraka ko tokek, deraka berapa, ada balasnya. Begitu juga Allah Taala, bila kita deraka pada dia, apa saja deraka pun ada balas. Di antara deraka ialah kita duduk saja. Dia tanya, apa dia? Duduk saja. Sedap duduk saja. Nak boleh kamu duduk saja ni nyawa ke tak? Nyawa. Mata mu boleh ke tak? Ada tak boleh tengok. Telinga mu buta, mu tuli ke tak? Dengar boleh. Lepas tu duduk saja apa nama kerja? Duduk saja ni, kita duduk saja, tapi supaya kita kata kereta kita tak ada, tapi enjin hidup. Bila enjin hidup deh tu, nampak kereta duduk saja pun minyak habis, enjin panas, lenda, pekat, sebut mana mereka. Jadi kalau kita boleh banding diri kita duduk saja ni, kereta duduk saja tapi enjin hidup, kita berasa lalu bodoh. Bagaimana orang tak mati enjin kereta hidup, lampu buka, enjin hidup ni, orang bodoh, habis minyak saja, itu ini rosak banyak perkara. Begitu juga orang duduk saja ni, kita nyawa. Nak boleh ke nyawa ni, kita fikir senang ke? Cuba kita tengok di hospital, orang tak boleh nyawa, bubuh di doktor, macam-macam benda di hidung dia, itu ini, habis duit kajian, nak kata banyak mana nak boleh pera orang tak boleh nyawa. Beli oksigen, doktor hungar mari sekala nurse sekala misi masuk capur hungar, nak mati dah kata buat mana mung tolak kata aku tolak bukan ni buka suai tu buka suai. Nak boleh ke orang ni boleh nyawa sekara aja, nak kata banyak mana duit negara habis pera. Ini begitu, kita boleh nyawa molek, jantung denyut molek, lubang hidung gerak molek, darah berkali tapi kita duduk saja. Tidak orang panggil tak pandai mengguna umum. Ini dia, itu maknanya uzkurullah, zikir dengan hati. Jadi kepada orang qalbu dia ingat kepada Allah, insya-Allah tak ada orang Islam duduk saja. Kalau duduk saja tu orang Melayu, tidak orang Islam tu. Bila lagi buah, pagi tu mah buah keruh lembu padan cakap buah. Balik rumah supah bini hajat cerah. Bini marah tak boleh, perangai malah angin. Ini semua ni menyebabkan orang tidak zikir. Bila orang ingat kepada Allah, dia tidak duduk saja. Sama ada dia ingat pada bini dia di rumah, anak di rumah, tok mak tua semua mesti bekerja untuk membolehkan rezeki halal, bagi membolehkan kita hidup atas dunia ni apa nak dapat nikmat Tuhan. Tu zikir qalbu kita panggil. So lagi zikir lidah. Ingat pada Allah melalui lidah. Hak senang sekali gak kita mengatiklah. Mengatik kita ni cuma la ilaha illallah. Tak ada kita nak ubah pelain kata. La ilaha illallah pun mengatik, subhanallah pun mengatik, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada sangat lain nak sebut bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bacalah berpuluh ratus kali. Wah bismillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perkataan Quran. A'udzubillah pun Quran, bismillah pun Quran, la ilaha illallah pun Quran. Quran ni bila kita baca boleh pitih lah. Cuma orang tak sebut pitih, orang sebut pahala. Amal sengaja sebut pitih, tekan orang liar mata belakang sebut pitih. Bodoh kecek, kok tua bokok kalau sebut pitih. Kita pergi hospital tu letih tak boleh gerak, bila kita buat tu pitih dalam poket, gerak lalu tangan. Ni tanda bisonya pitih. Jadi pitih ni, pitih hok bisa sangat ni hanya berguna untuk dunia. Akhirat kalau bagi pitih 2 guni tak laku. Supaya laku pitih terlaku di akhirat, tukar jadi pahala. Lakukan. Pitih hok jual nyo, aku pitih terima gaji, aku pitih orang bayar hutang, aku pitih berapa pun bila kita berasa nak, bila kita yakin hidup aku ni di akhirat lebih lama, bukan kekal terus menerus. Dia aku nak makan berapa di akhirat, kalau tak bawa pitih, kita tukarlah duit tu dengan pahala. Lepas hamba kuliah ni ada nak lancar tabung Ramadan. Tu peluang dah aku, peluang. Hamba bawa dah pitih, adik kakak bawa aku tidak tahulah. Peluang tukar duit jadi pahala. Tabung Ramadan ni kita cadang untuk apa ni, jamu terawih dalam bulan Ramadan ni dalam Kota Baru ni, dan untuk raya kita bagi pakai miskin di Kota Baru ni, pakai miskin kalau tak pas sekali yang perlu itu tabung Ramadan ya, kita pun tiap-tiap tahun. Ini kelebihan kita orang Islam dan kelebihan kita orang Kelantan. Orang Kelantan ni orang berbudi. Dia zaman lagi kalau untuk guru kita ni dia ajar benda lagi beratus tahun.
iaitu menderma, sedekah, menderma, tolong menolong. Jadi 3 perkara. 2. Pertama zikir qalbu, dengan hati, dengan otak kita. Yang kedua zikir lisan, zikir lidah. Sebut bismillah, bismillah, bismillah. Sekat tu tak apa. Bismillah. Nabi kata bismi, alif lam mim. Nabi kata alif lam mim. Mu kata alif lam mim itu boleh 30. Alif 10. Lam 10. Mim 10. Itu kalau kita kata cara biasa je. Kalau kita kata kena ikhlas lillahi ta'ala, maka boleh jadi 30,000, 30 juta tu yang beri pada kita. Duit yang kita akan beri di akhirat kelak, yang kita panggil pahala. Alif lam mim. Alif lam mim tu makna pun tak ada. Dalam Quran dia panggil huruf muqatta'ah. Tak ada makna alif lam. Alif lam mim, yasin, kaf ha ya ain sad ha mim. Ni bagai tak ada makna. Bila-bila tak ada makna pun dengan sebab dia ni Quran, maka boleh pahala. Apa kata kalau ada makna lah? Macam bismillah, bismi dengan nama Allah. Ba, sin, mim. Ba ataupun alif sekali lagi tengah tu sin, mim. Jadi bismi saja tu dah boleh 40 dah. Tambah lagi Allah itu pula. Allah tu pula, Allah tu banyak benar lah kalau sebut nama Allah Jalla Jalaluh. Jadi semua ni berpunca daripada kita berzikir pada Allah. Zikir. Dan zikir ni jangan sekali duduk atas, jangan nanti duduk atas surah selulik berprogram baru kita panggil zikir. Dah lala ni pecong-anguk ni orang bila duduk dengar atas ya Allah, ya Allah, tabah Allah, Allah Ar-Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Nak sebut Ar-Rahman saja, Allah saja pun tak apa, sebut ya Allah tak apa, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tak ada apa, segala nama Tuhan boleh disebut belaka. Dia boleh pahala belaka. Asalkan dia tu mari pada Quran, dia boleh pahala. Jadi kesimpulannya gini ya. Asal lagi zikir jawarih. Zikir jawarih makna zikir terlibat dengan anggota tadi. Mulut kita berzikir dengan Allah, kita berzikir dengan mulut. Apa arti zikir? Makna ingat bila kita nak marah kat orang, kita nak marah kat orang, kita pun kata nak kata menatang, tapi kalau aku kata menatang dosa, maka kita pun terhenti daripada kata uduk kat orang. Kita boleh pahala kerana kita melawan nafsu. Dan sebanyak-banyak pahala tu yang beri ni, satu daripada sebabnya kerana melawan nafsu. Di tubuh kita ada nafsu. Nafsu ni orang duk sebut sama, duk guru pada rakyat. Nak tengok tak nak tengok tak boleh, tak nampak. Jadi ini sebab tak nampak, banyak orang terlupa. Bahasa nak kata apa kata, kerana kau tak teringat kau perangai nafsu amarah. Inna nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini memang kerja dia suruh kita buat jahat supaya kita masuk neraka sekali iblis. Iblis kesik duk sorang dalam neraka, tak ada sayang. Saya ini adalah orang yang lupa pada Allah. Dengan sebab iblis masuk neraka ni kerana dia melawan Tuhan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan kata, hei malaikat sujud untuk Adam. Hei iblis sujud untuk Adam. Malaikat sujud untuk Adam. Maka dia selamat. Iblis sujud untuk Adam, dia tak sujud. Bukan sekat tak sujud dia melawan Tuhan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Membuat aku daripada api. Tu Adam membuat daripada tanah. Dia melawan Tuhan. Jadi dia berasa Tuhan dengan dia ni sama-sama jalan, boleh tukar fikiran. Sedangkan Allah Ta'ala lah jalan-jalan tu, situ dosa dia. Dosa dia siapa kepikat, Tuhan tak ampun dosa dia kerana dia pun tak bertambah. Maka dia masuk neraka seorang dia berasa kesik seorang, maka dia keping juga supaya manusia masuk juga sekali dia. Satu daripada ialah tidak berzikir. Jadi mulut tak jadi kita nak pelawak, tak jadi nak mengopak, tak jadi nak pelagar, tak jadi nak menyindir, tak jadi nak berapa, kerana kita lawan nafsu, maka kita boleh pahala. Jadi mulut ada zikir cara dia. Kaki molek-molek pagi jemaah ni, orang tu pergi masjid tu, orang ni mari surah ni, orang tu pergi sana sini, kitanya nak pergi patah hari ni. Ini orang panggil tak pandai guna kaki. Nak bulan Ramadan pergi patah apa hari Sabtu boleh pergi. Dia musim hak tidak orang kuliah, kita boleh pergi. Tapi kita pandai guna kaki kita, maka kita tak pergi tempat baik, kita pergi ke tempat yang tak molek. Pergi patah pula bawa girlfriend apa semua sekali, makin lagi nampak tidak berzikir. Jadi kesimpulan zikir ni 3. Zikir dengan hati, kita panggil qalbu. Zikir dengan lidah, kita panggil sebut nama Allah antara lidah, baca Quran, mengaji semua ni zikir belaka. Dan zikir dengan jawarih, dengan kaki tangan kita, mulut lidah kita. Itu asas pengajian kita hari ini melalui ayat dalam bulan Ramadan ni, supaya kita tidaklah masuk Ramadan kira nak puasa aja, tak ada benda lain. Tidak, bukan di antara perkara yang perlu kita buat dalam puasa ni zikir.